Okey, Canva dia ada lancarkan versi yang baru untuk Canva ni. Memang power lah. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak dapatkan versi yang baru tu. Okey, saya gunakan akaun personal juga, free, free mana ni? Try Pro for 30 day. Saya ni punya pun gunakan yang percuma. Kita tengok kita boleh dapat ke tak Canva yang baru. Okey, macam mana nak dapatkan Canva yang baru? Bila kita dah login macam ni, dia akan ada satu banner kat atas ni. Apa ni banner ni kan? Kita klik satu, ni sampul surat ni. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik situ. Nanti dia akan keluar satu yang besar ni. Dan ini adalah nombor saya yang bertuah. 110,594 to unlock the wonder. Klik sini. Itu je cara kita nak update Canva yang baru. Sound ni. Sebab saya akan upload ke YouTube. Kita nantikan kena apa? Copyright. Happy Design. Okey. Tengok Canva yang baru ni. Apa yang kelebihan pada Canva yang baru. Okey, itu saja untuk kita upgrade kita punya Canva yang baru. Okey, kalau nak tengok apa yang baru, boleh klik sini. What's new? Okey, kita tengok apa yang baru. Ni semua dia. Ada Canva AI, ni memang power betul. Kemudian Magic Chart, Magic Studio. Ni saya tak apa faham sangat. Photo editor. Ni semua yang baru . Okey, kita nak tengok apa dulu. Okey, kita tengok yang ni dulu. Okey, macam mana nak guna? Ni Canva AI. Canva AI ni yang power tu. Mana dalam Canva dah ada AI. AI ni kita boleh guna untuk buat design, buat gambar, lepas tu buat draft ataupun kod. Okay, kita try buat gambar. Okay, gambar. Okay, style. Pilih style. Ni macam biasa. Ni Canva yang lama pun ada juga macam ni. Kalau siapa pernah gunalah. Kita ambil cinematic. Kita ambil gambar kartun lah. Kartun ni. Apa, Ghibli kartun kan. Aspect ratio. Dia boleh buat size juga. 21:16:9. Itu buat besar ni lah. Okay, saya nak buat design ni. Cinematic. Okay. Buatkan gambar keluarga Melayu berbaju raya lengkap sedang bergambar di ruang tamu rumah. Tengok. Dia sebenarnya bahasa Melayu ni dia kurang faham. Jadi kita try. Kita tengok dia boleh buat ke tak boleh buat. Dah siap dah. Baru klik dah siap. Dia dah siap betul. Apa gaya buat ni macam ni? Ni gaya zaman bila ni? Aduh. Buatkan gambar keluarga Melayu baju lengkap. Okey. Kemudian kita tulis. Okey, gambar macam itulah. Okey. Buatkan gambar kereta Proton Saga. Kita klik. Terus ada ni kat bawah ni. Tak perasan pula dia.
Tu dia, kita potong saga. Ya ke potong saga macam ni? Boleh lah gambar macam tu. Okey, tu gambar. Kemudian kita nak buat Canva AI. Ini yang baru Ni kita bukan pakai Canva AI ke tadi? Kita pilih apa tadi? Canva AI ni kan? Canva AI. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan kita nak buat website. Buatkan satu website yang jual kopi. Tekan sini. Jadi kalau buat website ni dia akan pakai kod. Dia ada juga yang Canva baru ni ada kod. Coding tu kan, coding. Ni coding ni. Ni coding ni. Dia akan ambil masa sikit. Okay, tapi kita try dulu tengok macam mana hasil dia. Cuma kalau yang saya godeh-godeh tadi dia tak boleh, dia punya apa? Kod ni kita tak boleh nak edit. Mungkin ni versi yang baru, versi yang baru. Mungkin nanti bila dia upgrade lagi, mungkin dia akan benarkan untuk kita edit kod ni. Kalau boleh edit ni memang power lah. Okay. Canva ni memang dia nak ambil alih semua pesaing-pesaing dekat luar. Dan sekarang dia boleh buat apa? Buat database Excel tu kan, macam Excel pun boleh. Tu yang antara yang menarik lah. Tu dipanggil apa? Database sheet Kalau macam Google Sheet tu ataupun Excel tu dia dah boleh buat tu. Kemudian dia boleh buat website ni, kod untuk website ni. Kemudian dia boleh buat apa ni? Dalam satu file dia boleh buat dokumen, gambar, Excel, video dalam satu dokumen. Kalau sebelum ni kita buat presentation pakai PowerPoint tu, mana kalau kita nak paparkan Excel, kita kena buat link tu kan. Link klik, dia akan buka Excel. Kalau nak paparkan video, kita klik, dia akan keluarkan video. Tapi ni Canva, dia satu file je. Satu file dalam tu boleh sumbat semua. Tu pun power juga, tapi saya tak nampak sangat dia punya kegunaan dia. Yang saya untuk saya. Okay, apa pun boleh cuba Canva ni. Setakat ni yang account free pun boleh guna. Tak pasti dia bagi guna sementara ataupun memang akan boleh guna seterusnya. Setakat ni dia bagi boleh guna, kita gunalah kan. Okay, untuk buat website ni dia memang akan ambil masa sikit. Tapi memang hasil dia memang tak boleh nak bayangkan macam mana kita yang tak tahu apa-apa coding, tak tahu nak buat kod-kod macam ni, tak faham langsung pun apa dia tulis ni, tapi kita boleh buat website yang power macam ni. Okay, tunggu saya buat ni. Ni saya tunjukkan cara lambang dulu lah. Sebelum ni saya buat juga website gunakan Canva ni, tapi tak pakai coding. Kita buat tanpa coding. Buat macam design biasa. Semua yang ni yang boleh buat masukkan kod ni baru saja dilancarkan bulan 4 ni. Semalam 10 hari bulan 4 kalau tak silap semalam. Tu mana dia dah advance lagi satu. Sebelum ni website biasa je, kemudian ni dia dah advance satu lagi. Okey, kejap. Tunggu dia punya ni. Kopi Aceh. Ni kopi Aceh. Gaya dari kopi Nusantara.
Kita bahasa Melayu dia kurang sikit. Dia banyak nanti bila dah siap, perkataan-perkataan tu banyak dalam bahasa Indonesia. Nama Indonesia Siti Wulandari. Ni apa dia dah buat tadi? Ni siapa yang tak tahu coding langsung memang tak tahulah. Ni apa maksud ini semua kan. Macam saya adalah sikit belajar coding tu. Tahulah sikit. Oh, ni testimoni. Saya sangat puas hati dengan kopi Toraja. Oh, nama kopi kita kopi Toraja lah. Ni nama Hendra Susanto. Nama Indonesia. Okay, dia dah buatkan 355 baris, 365, 370 baris coding. Ini kita kalau kita belajar nak buat 10 baris tu pun dah pening kepala. Sekarang ni dengan adanya teknologi AI ni yang dah masuk dalam Canva ni, lagilah power. Canva tu dia power design, kan gambar-gambar tu masuk pula coding. Jadi website tu memang jadi bertambah power. Okay. Tak dapat bayangkan yang belajar coding lama-lama ni, tiba-tiba dengan Canva ni boleh belajar dalam sehari je. Kan itu perubahan. Tapi siapa yang dah pandai coding, dia boleh manfaatkan ini dan dia akan lebih ke depan daripada orang yang baru-baru nak buat. Konon-konon pandai buat design gunakan Canva kan, pandai buat website gunakan Canva. Tapi siapa yang tahu coding tu dia sebenarnya lebih ke depan lagi. Okay, dah siap. Ni dia kita punya copy ke website copy. Senang tak? Copy. Version 1. Ni version 1. Okay, kalau nak tengok, kita kena ni lah. Use in a design. Okay, klik kat sini. Kita tengok hasil dia macam mana. Okay. Website. Ni dia. Kita punya ni. Kita double click to interact. Sini ke? Tak tahulah macam ni. Saya belum godeh-godeh lagi. Sekarang kita try publish dulu. Publish. Company. Canva. Copy. Just copy lah. Copy. Okay, kita publish Okay, berapa minit? 13 minit. Dalam masa 13 minit, saya dah siapkan satu website. Kita tengok sini hasil dia. Okay, ni free domain ni free. Sebab kita pakai domain ni lah. Saya gunakan nama company. Nampak? Nikmati kopi terbaik dari Nusantara, produk unggulan kami. Asyik ada harga tapi rupiah ni. Okay. Ini kita boleh edit rasa ni. Nanti boleh edit. Kalau klik beli sekarang. Tak ada, tak masuk. Lihat semua produk. Sini je lah. Okay, link-link semua nanti dia boleh aktifkan. Boleh edit. Nama boleh masuk. Email. Test. Dapat tak? Alah, mana bawah ni? Tak keluar. Okay, tapi tak apa. Okay, lagi satu menarik ni.
Nanti tengok demo dekat sini tak keluar ke sini. Ni. Okey, ini adalah bila kita paparan menggunakan website, dia jadi macam ni lah. Besar macam ni. Dan dia akan automatik bila gunakan handphone, dia jadi design dia macam ni. Alamak, menarik ya. Siap dua sekali. Kita boleh tengok terus hasil dia macam ni. Oh, macam ni, gini. Okey, itu dia. Okey, itu sajalah pengenalan untuk kemas kini Canva.